cantik lawang ni. Mama. Orang ikut kat situ kan? Apa yang menang pertandingan semalam kan? Yang kat TV semalam. Tak payah. Simply sini. Sana ayam bau. Saya tak upah. Sana bau ayam. Ini bau. Ini madu, ayam madu. Awak kalah. Dia menang saya beli kat sana lah. Apa kena benda kalah dengan ayam? Kak ni ayam cantik-cantik kak. Pagi-pagi lagi dah gosok gigi. Ayam. Ayam ni gebu kak. Putih, bersih, lagi selamat kan. Yang penting sekarang ni dia tak berbulu. Kita memang bersihkan dia. Dan yang ini berapa? RM4 sekilo. Kalau depan 4,5 ni RM4 je kak. Ada ke kak? Anak saya. Oh, Kalau anak sama adik-adik. 38 je sekilo. Emak. Berapa nak kak? Berapa nak kak? Satu je lah. Dua lah kak. Satu. Dua kak. 3 lah. Tiga. Tiga. Alah-alah ambil 5. Abang beli 5 je lah. Belilah. Simpan eh. Beli 5. Aku geram betul dengan ayam sebelah rumah tu. Dah lah. Bertanding pun dia orang menang. Ini ayam ku pelanggan aku dulu ramai. Semua beli sini. Yang akak tadi pakai baju lawak yang beli kat situ sekarang ni pun. Bayu, yang ada muka kat dia orang tu. Itu baru pelanggan dicuri. Silap-silap anak dara Bayu pun dia orang kebal.